ibu beli ni. Taunya ada pun. Bukalah. Hah? Oi. Oh, wow. Kenapa ni? Wow. Wow, stiker. Apa ni? Oh, stiker juga. Banyaknya. Jual. Mana ibu ni? Cepatlah. Tina nak main apa pun. Ibu ni lambatlah. Inilah bubuk ibu. Kenapa Dinda keluarkan daripada plastik hitam ni? Nina nak buka. Mana boleh, kan ni barang ibu. Barang ibu Dinda tak boleh buka sesuka hati. Dinda kena bagi tahu ibu dulu. Kita bukalah sama-sama. Iyalah. So, welcome back to my channel. So, untuk video kali ni kita ada beli barang labubu. Labubu lagi. Kita ada tabung labubu yang kena DIY dia punya colour. Lepas tu kita ada tabung labubu yang moden. You tekan nombor-nombor lepas tu boleh masukkan duit. Lepas tu kita ini ada dalamnya. Ada dalamnya. Ibu nak cakap, dia nak cakap. Siapa nak cakap? Bila ibu dia seorang-seorang, dia tak nak pula cakap. Dia nak panggil juga ibu yang bercakap. Jadi siapa yang nak bercakap? Ibu. Okey. Dia diam kalau ibu cakap. Lepas tu kita ada magnetic sticker books. Stiker book magnetic. So dalam ni dia stiker tapi dia magnet. Dia macam busy book Kurumi tu, tapi yang ini version labubu dan dia sangat besar. Ya, tak macam capybara yang kita ada sebelum ni. So jom kita buka. So inilah labubu punya tabung. Tapi kita nak panggil dia bank lah. Ataupun kita panggil dia... Dia pakai rabin. Dia pakai rabin. Ataupun kita nak panggil dia apa yang ni? Atau lebih betul... kalau bank kita panggil apa? Bilik kebal? Buka kat sini. Nak buka. Sabarlah, ibu nak buka kat sini. Ada kunci dah. Ada kunci. Kat belakang. Wow, ada dia kunci. Betul-betul version macam apa? Kalau kat bank kita panggil bilik kebal lah. Nak buka kunci. Bilik kebal kan? Okey, ibu cuba. So, kita dapat kunci dia dan kita kena masuk kat lubang ni. Pusing, lepas tu salah. Boleh. Okey, macam ni. Wow. Jatuh kunci. Dalam dia ada duit lah. Okey. Ada money. So, dalam ni kita dapat duit. kad labubu. Labubu ni pegambar Nana ya. Ada ni. So, kita boleh tulis wish card. Maksudnya, benda ni sesuai untuk jadikan hadiah. Ada duit. Okey, lepas tu dapat duit. Comelnya. Wow. Ada kena ada pretty. Okey, lepas tu kita dapat duit shilling juga korang. Kita dapat duit shilling dan duit kertas. Ada duit? Okey, maksudnya kat sini Dinda boleh cuba masukkan duit dalam tu. Okey. Ya, nak pusing. Okey. Sabar Dinda, sabar. Kita kena tunjuk kat diorang masuk kat mana.
Sabar. Ni kau Okey, tu. Okey, kat sini kita mana duit shilling dia? Okey, ni duit shilling dia. Okey, masuk dekat dalam situ. Okey, lagi. Oh, dia adalah tabung mainan. Tapi kalau nak letak duit betul, boleh je kan? Okey, duit. Wah, seronoknya. Boleh belajar menabung. So, kita ada RM100 dekat sini. Masuk dekat atas. Macam ni. Tret. Okey, lagi. Sekarang kita ada 50. Tunjuk ni gambar buaya. 50. Masuk. Tret. Okey, last kali kita ada RM200 gambar lion lah. Lion. Tret. Wah, seronoknya. Okay, next kita nak buka magnetic book ni. Okay. Wow, sangat berat dia buku dia. Berat. Dan kita cuba buka. Wow. Wow. Cantiknya. Besarnya. Wow. Okay, so korang kat sini kita boleh tengok. Yang pertama, labubu dekat pantai. Yang kedua, labubu dekat bilik air. Dan ketiga, labubu di ruang tamu ataupun bilik tidur. So, kita kena tengok dulu nanti. So, jom kita kopek satu-satu labubu ni. Apa? Okay, tengok ni. Labubu dia. Okay, kita tampal lah. Kita buka. So, labubu ni dia pergi kerja ke? Besarnya. Okay, letak. Wow, labubu tu. Basikal. Basikal. So, Ibu akan buka buku magnetik warna hijau ni pula. So, yang warna hijau ni kalau kita boleh tengok, dia tema ala-ala garden. Seronok lah. Masa zaman saya, zaman Along, tak ada buku macam ni. Cantiknya. Wow. Korang kena tengok apa yang Along tengok sekarang ni. Okey. Cantik kan? Dia ala-ala taman. Dia ada caravan. Wow, dia pergi taman lah korang. So, jom kita buat buku labubu yang seronoknya. Korang kena tengok ni. Sangat menarik. Ada burung. Ada lebah. Ada pokok. Ada bunga-bunga. Ada anak ayam. Lajunya Ibu buat. Yelah, lajulah. Ini belum lagi buat besar ni. Oh, cantiknya labubu Dinda. Cepatlah. Okey, pelan-pelan takut koyak. Okey. Suruh cepat. Lepas tu suruh pelan-pelan pula. Mana satu ibu ni? Kan? Yang ini kita kena colour dia. Kita kena colour ikut contoh yang dia beri ni. Tapi nampak macam buruk je contoh yang dia beri ni. Batal puasa, Dek. Ni. Okey. Ini contoh gambar yang dia bagi. Tak lawa kan kalau kita ikut gambar yang dia bagi? So, berdasarkan gambar yang diberi dan color yang dibagi, kita akan ikut kreativiti kita sendiri. Kan, Dinda? So, jom kita buat. Labubu warna? Kuning. Kuning. Let's go. Okay, so color atas lah dulu kepala.
Jangan kena muka. Alah, baru cakap jangan kena muka. Jangan. Tak dapat nak sambung video semalam sebab dah azan, tak sempat siap. So kita sambung hari ni. Inilah dia tabung dinda. Cantik tak? Ni boleh jadi barang rare tak? Ini pun muka ni ibu yang dia dah sibuk buat ni dah kan. So yang ini pun ibu tambah-tambah supaya nampak sikit muka labubu tu. Sebab dia hancus je labubu ni. So nampaknya itu sajalah video kita untuk kali ni. Terima kasih korang semua. Jangan lupa like, share and subscribe. Jangan jumpa tengok ibu Jangan lupa tengok ibu So bye-bye. Ciao. Papa pipi tutup.